Kak Z mengalami masalah sakit kulit yang kronik sejak lebih 20 tahun. Awal-awal dulu, Kak Z ada ikhtiar dengan rawatan hospital, hampir 5 tahun ulang-alik ke hospital. Alhamdulillah ada perubahan. Tapi selepas 5-6 tahun, penyakit tu datang balik. Kak Z teruskan rawatan guna krim dari farmasi saja. Bertahun-tahun juga guna tapi tak ada perubahan. Dia sekejap elok, sekejap datang balik. Hampir putus asa. Tapi ikhtiar juga cari suplemen. Alhamdulillah pada satu hari Kak Z diperkenalkan dengan jus aloe vera. Minum jus aloe vera. Kak Z makan juga pati dari ikan laut dalam, minyak zaitun dan daripada produk batu Propolis. So alhamdulillah gabungan suplemen dengan ubat hospital menampakkan satu perubahan. Sekarang kulit Kak Z sudah semakin elok dan Kak Z pun sudah stop ubat hospital. Kak Z teruskan dengan makan produk sunnah sehingga sekarang. Kak Z makan berterusan. Alhamdulillah penyakit Kak Z perlahan-lahan beransur pergi. Kulit Kak Z pun semakin cantik. Alhamdulillah. Syukur sangat dapat minum daripada jus aloe vera dan pati ikan laut dalam. Siapa yang ada penyakit seperti Kak Z boleh cuba.